aku memang nak buang tabiat malam ni 13 hari bulan, pagi-pagi buta pukul 1 pagi. Aku nak tengok siapa yang ada masih main TikTok 1 pagi ni. Nak cerita sikit lah tentang social media dengan doktor. Satu doktor yang buat live, buat video, ada beg kuning jual suplemen, tapi tak pernah jumpa patient face to face dan tak payah jawab patient face to face, tak ada accountability. Kalau kau sakit tengah-tengah malam makan suplemen dia, kau tak boleh jumpa doktor ni dekat klinik atau dekat hospital sebab dia tak available 24/7 dan mungkin tak available langsung untuk tengok patient. Doktor jenis kedua yang ada dalam TikTok, doktor yang buat TikTok dan juga tengok patient, yang kadang-kadang kena on call 24/7 seminggu. Kalau sakit, datang ke emergency department, doktor tersebut akan datang hospital, jumpa kau, rawat kau dan jawab soalan-soalan kau. So we are accountable for our action, we are accountable for our words, and we are available sometimes 24/7 when we on call. 1 o'clock in the morning, baru lepas tengok patient, macam biasa minyak habis tengah-tengah malam, kena isi minyak. Sekian, terima kasih.